Dia cakap nak masuk dalam TNG dah tanda tangan gaji. Tu tanda tangan kita dah terima gaji lah. Tak masuk-masuk lagi bang. Kita Halo. Ya, Blue Tech tingkat berapa? dekat LG LG nombor berapa? 09. 09 LG Ya. Okay, on the way, bye. tanda tangan ambil gaji tak banyak-banyak. Dah buat report polis lah. Dia pernah transfer bank. Saya baru berhenti. Dia cakap nak masuk dalam TNG dah tanda tangan gaji. Tu tanda tangan kita dah terima gaji lah. Tak masuk-masuk lagi bang. Kita ni gaduh lapor polis dah tu. Saya tak buat salah pun kerja dengan dia bagi gaji saya RM60. Ada rekod tak? Dia tadi tengok ada gambar tadi. You kena pergi Pekeso lah. Kes bang. Pekeso. Awak benda tu tunjuk dekat pegawai. Bagi tahu bos tak bayar gaji. Jabatan Tenaga Kerja. Dia dah tanda tangan nak terima gaji tapi tak masuk-masuk nanti. Boleh dah tu. Dah boleh dah. Pergi report polis dulu. Ambil report polis, bagi tahu lu nak bayar gaji ke tidak? Kalau tidak, saya nak bagi tahu Pekeso. Pergi balai lu. Alright. Aduh, kesian pula member nangis-nangis Bos tak bayar gaji. Tak lama nak ambil yang ni. Tak ada dalam rekod lah. Ayo, tak angkat lah. Macam mana gayanya? Tak dapat lah, geng. Tak payah lah macam ni. Aku cancel juga dua-dua job ni sekarang .